2, 3. Okay, Assalamualaikum. Selamat datang ke Box Concern TV. Lama tak buat Concern TV, tak buat ni. Cuma nak menangi kedatangan Hari Raya yang mulia ni. Jadi saya menjemput kawan saya ni. Mel ni. Ni Mel, X-Wing ni. Apa? Sebelum engkau kemari. Allah, lagu lama insya-Allah. Mel, tadi sebenarnya lama tak jumpa kamu. Apa yang kamu buat sekarang? Adalah bisnes sikit sambil orang kata sambil tazkirah ke apa ke, sambil santai kita buat sikit lah. Aku dengar cerita itu kat Bukit Jalil kamu punya surau tu kamu ada pengurusi kan cerita kan? Pengurusi tapi dah resign dah berhenti. Oh, dah buat. Kita buat kerja lain sikit lah kan. Habis baru-baru ni dah show gempak-gempak juga kamu Boleh lah, berbarik. Show berbarik sama dengan orang di Bagasta dengan Naudin tadi. Baik. Lepas ni mungkin pergi Singapura. Lepas tu ada lagi lah sebenarnya. Tak ada man. Aku sekarang ni aku dekat sini ni sebenarnya aku berniaga man. Itulah aku tengok ni satu bekas. Jadi pada peminat-peminatmu peminat kau Ini bukan sebekas ni Pak, banyak ni. Tak ada aku jual ni dari Love Garden. Love Garden. Okey. Super premium kecil besar semua ada. Semua kuih ada. Kalau semua nak nanti pandai-pandai lah Roger. Ada tahu mana-mana nak Roger saya. Ada beg kuning ke tak? Ada tahu ni saya tak minum beg kuning. Saya tak minum beg ikan gantung. Okey. Beg ikan gantung. Tapi aku nak tengok sedap ke Love Premium ni yang Love Garden ni? InsyaAllah man. Tapi aku tengok biskut ni apa coklat ni padat tu ni. Power man. Power besar-besar kan? Tengok colour dia man. Tu pasal lah colour pun dah mengancam Janganlah kamu Allah. Kamu ingat kamu tinggi sangat. Tapi bukan yang tinggi. Aku suka kuih. Aku suka makan kuih. Jadi antara yang aku suka ni batang buruk ni. Tapi ni pertama kali aku jumpa ni kuih macam pelangi sikit. Kuih ni ada lagu kan. Kamu nak dengar lagu dia? Lagu macam mana lagu dia? Lagu belum? Tak apa nanti tak boleh. Ambil ni lagu-lagu semua saya tak boleh bawa. Kau tak konsentrate lah. Kau betul je kuih jual kuih betul kan. Betul lah kamu kena beli kamu kena tolong kamu nak. Aku belilah buat nanti insya-Allah lah. Kamu beli kalau kamu punya pasal tiga bekas gatuhlah kamu. Boleh? Apa kamu dari dulu kamu. Boleh. Kamu dari dulu jangan murah sangat. Jual ni orang kata tengok dengan rasa. Dia punya rasa pembuatan dia macam mana. Tapi kalau aku jual kamu 3 bekas 100 besar tak kan? Kamu lah. 3 bekas 1 bermakna yang satu ni 30 okey lah. 130 ni okey lah. 300 kan. Untuk kamu lah, untuk kamu. Tak apa aku untuk kamu jugalah. Terima kasih Okey. Kamu kalau boleh kamu support lah. Kamu beritahu member kamu. Bawa support lah. Siapa nak support member lagi kan. Tapi kamu muka aku tengok lain kadang-kadang kamu sini lain. Aku kenal kamu lah. Aku kenal kamu lama. Kamu cerita betul. Kamu nak ambil betul. Ni akan beli aku beli lah. Kamu yang tak aku beli sekejap kamu hilang. Okey. Kamu ni tolong cakap kat member kita. Kamu nak sampai cakap tolong cakap. Okey. Tak ada beg kuning. Saya pada apa kawan Bob ni, jadi saya minta kepada semua supportlah Bob Supportlah Bob tentang penjualan kuih-muih dia ni, cookies ni daripada Love Garden. Love Garden ni saya melihatkan daripada stiker dia, warna kuih ni, warna belang-belang ni macam kuih pelangi semua. Saya rasa sedap ni. Belum masa dia ni. Ni kan ada masa saya nak rasa. Ni coklat dia. Coklat ni memang super premium lah. Tengok dengan gaya, dia punya kedut, dia punya apa semua tu. Jadi bentuk-bentuk dia pun orang kata melayakkan untuk kita merasai lah kan. Jadi ni kuih sarang semut saya rasa ni. Ni bawa kuih sarang semut Kuih samprit. Kau diam betul-betul kau sarang semut ke samprit. Kau takkan kau jual, kau tak tahu apa. Aku tak tahu macam kau jual aku jual. Aku tak tahu tapi Love Garden memang. Jadi janji orang kata ada jenama, ada sendiri daripada Love Garden ni. Love Garden. Alright. Insya-Allah terbaik. Insya-Allah. Jangan tak beli man. Aku beli Bob. Kita cerita juga ni kamu belah macam tu. Aku beli. Aku buat tulis sekali boleh. Terima kasih kepada member kita. Dapatkan kuih-kuih di Box Concern TV. Dapatkan Love Garden Cookie. InsyaAllah. Okey. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum. Santai.